Assalamualaikum. Jumpa di video yang last kali. Video yang kelima. So kena ingat, awak kena ingat video penerangan ni ada 5 video. So awak kena tengoklah semua supaya awak faham betul-betul tentang business match blue ni. Baik, so soalan yang video yang terakhir adalah soalan lazim. Yang soalan yang biasa ditanya. Okey, apakah risiko business match blue ni? Apakah risiko business match blue ni? Baik, business match sebelum ni tak ada risiko, zero risk. Tak ada risiko. Sebab awak bayar RM35, syarikat bagi produk percuma, post pun percuma. Sebenarnya nilai produk yang dan post yang syarikat bagi tu sebenarnya lebih mahal daripada yuran RM35. So, adakah kena tambah modal? Tak ada. Syarikat awak tak perlu pun nak beli stok ke 100 botol ke, nak kena jual ke, tak payah. Tak payah keluarkan modal. So, mana lagi risiko dia? Tak ada dah risiko. Dia tak ada risiko. Kalau awak tak buat belian, contoh bulanan lah, awak tak buat belian bulanan. So, masa tu, awak tak keluarkan modal. Okay. So, tak ada risiko. Baik. Beres. Yang kedua adalah kenapa business match sebelum ni lebih bagus daripada affiliate TikTok, Shopee, ejen ataupun stokis. Okay, baik. Yang ni saya tunjuk dekat sini. Perbandingan. Okey, perbandingan. Bestnya business match sebelum ni adalah ikatan. Okey, ikatan. Contoh, nama awak Ali, saya letak Ali lah. Saya letak nama, saya panggil awak lah. Okey. And then awak pun ajaklah Ali. Ali ni kawan awak. Okay, sorry. Ali ni kawan awak. So, apabila Ali ni daftar dalam rangkaian awak, dia akan kekal dalam rangkaian awak sampai bila-bila. Setiap kali Ali buat belian, setiap kali itulah awak akan dapat commission bonus. Sebab dia dah terikat dalam satu sistem, dalam satu rangkaian. Berbeza dengan TikTok ke Shopee ke, ejen ke stokis ke kan, customer. Contoh, Ali ni adalah customer. So mungkin bulan pertama Ali beli dengan TikTok awak. Dia tengok video awak buat TikTok kan. So dia pun beli dengan. Tapi bulan seterusnya, dia pergi beli TikTok orang lain pula. Ataupun dia pergi beli dengan Shopee pula. Ataupun dia pergi beli dengan ejen. Nampak tak? Dia bebas. Ali ni bebas. Kita tak boleh nak lock dia ataupun tak boleh nak ikat. Dia tak ada rangkaian, tak ada rangkaian lah, maknanya untuk kita nak mengikat. Pastikan Ali ni beli je dengan kita. Tak boleh. Dia tak boleh nak buat macam tu. Tapi dengan sistem match blue, business match blue ni, kita daftarkan dia. Kita daftarkan Ali dalam rangkaian kita, rangkaian awak lah. So Ali pula ajak Abu. So Ali ni adalah G1 awak, generasi 1 awak. Abu ni dia akan jadi G2 awak. So Abu ni juga dia akan kekal dalam rangkaian awak. Abu ni pula ajak Yus contoh. Yus. Okay. Yus ni dia akan jadi generasi 3 awak. Yus ni akan kekal dalam rangkaian awak sampai bila-bila. Setiap kali mereka buat belian, setiap kali tu awak akan dapat bahagian ataupun komisen ataupun bonus. Faham ya? Faham. Okey, inilah antara kelebihan besar business match blue. Okey, baik. So, kenapa target 10 orang sahaja? Okey, kenapa target 10 orang sahaja? Baik. 10 orang itu sebenarnya adalah contoh. Jika semua orang just ajak 10 orang sahaja, sebenarnya income yang awak dapat tu pun dah besar dah. Tapi awak kena ingat semua, dalam bisnes, okey, dia tak akan sukses 100%. Okey, tak akan sukses 100%. So, nasihat saya, kalau awak ada kemampuan, carilah lebih daripada 10. Cari 20 ke, 50 ke, 100 ke. Sebab dalam ramai-ramai kita tak tahu ahli mana yang akan kekal aktif, ahli mana yang tak buat belian, kan? Kita tak pasti, kita tak tahu. Dia kadang-kadang manusia dia berubah-ubah kan. Dulu dia join, sekarang ni malas lah kan. Tapi kita tak kisah, kita tak boleh nak paksa dia kan. Tapi kita usahalah, kalau boleh cuba pujuk lah dia kekalkan kan. Sebab dia pun akan dapat income. Bila dia dapat income, kita pun dapat income juga. Nampak? Okay, so tadi 10 orang tu adalah contoh. Okay, tapi kalau semua awak boleh pastikan semua aktif,
maka income awak tu pun dah puluh-puluh ribu, ratus ribu dah. Okey dah, sangat-sangat okey. Okey, tapi kalau ada peluang, ada boleh untuk nak cari lebih, kena cari lebih. Okey, sebab kita nak cepat juga, nak income yang besar dengan kadar yang cepat juga kan. Okey. So seterusnya, kalau saya tak mampu cari 10 orang, masih dapat income ke? Ya, dapat. Okey, saya tunjuk dekat gambar. Ni contoh. Okey, contoh. Jika awak hanya boleh cari seorang saja, ni contoh. Yang lain tak ada. Okey, tapi rezeki awak cari dia Ali. Nama dia Ali. So rupanya Ali ni aktif. Ali ni pun carilah 10 orang JRC 2. Okey, lepas tu 10 orang ni pun aktif. Maknanya rangkaian melalui Ali tu dia aktif. Dia bergerak cari 10 sampai dekat JRC 6 awak ni 100,000. So, income yang awak dapat ni, okey, apabila JRC 2 buat belian, awak dapat 2%. Kalau Ali buat belian, kan, awak dapat 25%. Okey, JRC 2 buat belian, syarikat akan bagi pada awak 2%, RM4. JRC 3 buat belian, beli sebotol, okey, syarikat bagi 4%, RM80. JRC 4 buat belian, okey, sebotol, syarikat bagi 1%, dapat RM200. JRC 5 buat belian, sebotol juga, syarikat bagi kepada awak 1%, dah RM2,000. Okey dah, sangat okey dah kan. So JRC 6 ada lagi buat belian sebotol, and then syarikat bagi 1%, so dapatlah kepada awak RM20,000. Inilah dua totalnya adalah semua ni RM22,000. Besar dah juga kan. Besar dah juga, cuma sebenarnya benda ni risiko lah. Sebab takut-takut Ali ni pun tidur juga. Kalau Ali tidur, maka income awak hanya daripada diri sendiri awak sendiri, iaitu 5%. Sikit lah sebab awak seorang je dekat situ masa ni, kan. So kalau boleh, ramaikan ahli generasi 1 awak. Ramaikan ahli generasi 1 awak. Okey, inilah bisnes, real bisnes kan, bisnes yang betul. Baik. Tapi masih dapat income walaupun sikit, tak ramai. Cuma income tak banyak lah. Kalau nak banding boleh cari ramai dengan cari sikit, mestilah cari ramai lebih banyak income. Okey, so soalan kelima, kalau ahli bawah saya tak aktif, saya akan rugi ke? Okey, tak rugi. Tak rugi. Ingat, dalam business max dulu dia tak ada kerugian. Awak tak ada kerugian. Saya contoh dekat sini. Kalau ahli bawah tak aktif. Okey, dekat sinilah kalau ahli bawah tak aktif. Contoh, semua tak aktif. Contohlah, first tu semua terus tak aktif, tak ada dah sini. Okey, tak ada dah. So maknanya awak tak rugi. Cuma awak akan dapat income yang sikit je lah, 5% daripada belian awak sendiri. Sikitlah income awak dapat. Okey, nampak tak? Tapi rugi ke tak? Tak rugi, sebab mana keluarkan modal, kan? Tak ada, syarikat tak suruh awak top up modal ke 100 ke 1000 ke 2000, tak ada. So tak ada rugi. Cuma income awak tu sikit. Income awak tu tak banyak. Orang lain banyak, awak tak banyak. Nampak tak? Okey, tapi ni ada satu lagi, dia punya, saya nak bagi tahu juga, special juga business max blue ni. Okey. First awak cari Ali. Ali ni kan. Ali ni pun cari juga bawah dia. So jadilah macam ni kan. And then tiba-tiba lama tu Ali pun tidur. Maknanya generasi 1 awak ni dia tak ada belian, kosong PV, tak ada belian. Tapi generasi 2 ada belian, generasi 3 ada belian, generasi 4 ada belian. Awak tetap akan dapat income. Selagi mana ada belian dalam rangkaian awak, tak kisah dia berada di generasi mana-mana pun sampai generasi 6, awak tetap akan dapat income. Awak tetap akan dapat bonus. Faham tak? Dia tak putus. Dia tak putus walaupun contoh dekat sini generasi 1 ni kosong dia punya point ataupun PV. Okey. Awak tetap akan dapat daripada generasi 2, generasi 3, generasi 4, generasi 5, generasi 6 jika ada belian. Ingat ya, jika ada belian. Kalau tak ada belian, tak ada jugalah. Okey, so selagi mana ada belian, so awak akan dapatlah income tu. Okey.
So special kan bisnes 10. Baik, nombor 6, perlu buat belian setiap bulan. Ya, perlu. Minimum 20 PV. Bersamaan lebih kurang RM30 lah. Ini je syarat setiap bulan. Jika awak nak dapat bonus, okay, so awak kena buat belian 20 PV minimum. Okay. Seterusnya, bonusnya dekat bayar macam mana? Syarikat transfer direct ke akaun awak. Dalam sistem tu nanti bila awak dah join Ahli Mat sebelum ni, awak kena isilah nombor akaun dan nama bank tu. Okay, so syarikat setiap bulan ni dia akan transfer direct kepada bank. Memang bonus syarikat bayar clear terus setiap bulan, clear terus setiap bulan. Okay, kecuali macam contoh bulan ni lah. Sekarang ni saya buat video ni dalam bulan dekat-dekat nak raya, so syarikat akan cuti seminggu. So bila cuti seminggu, mungkin akan ada delay payment, sebab kita cuti seminggu. Nampak tak? Tapi kalau musim bulan-bulan biasa, memang clear setiap bulan. Alhamdulillah. Ingat, total bonus yang telah syarikat bayar RM 8 juta. 8 juta dah sepanjang 11 tahun sebelum ni berniaga buat bisnes. Nampak tak? Okey, baik. Saya minat tapi saya tak pandai bercerita. Tak payah cerita banyak. Awak share je link website awak tu kepada kawan awak tu. Macam itu saja. Awak tak payah cerita banyak. Biar dia tengok sendiri penerangan dalam website. Biar dia baca, biar dia tengok video dalam website tu. So memang sangat mudah lah tugas Ahli Mat sebelum ni. Okay, so kenapa perlu join sekarang? Memang kena join sekarang sebelum kawan-kawan awak sekeliling awak tu join dulu. Sebab nanti kalau dia join dulu, awak akan jadi generasi satu dia. So sekarang ni awak join dulu and then awak ajak kawan dia. So kawan-kawan awak ni, adik-beradik awak ni akan dalam rangkaian awak. Nampak? So kena cepat lah. Siapa cepat, dia jadi leader atas. Kan? Nampak tak? So kena cepat. Okay, and then satu lagi kenapa kena sekarang adalah sebab dia ada proses. Nak dapat income yang banyak ni, RM5,000, RM10,000, RM20,000, mungkin ambil masa beberapa bulan. So kena cepat join. Okay, so kena cepat join. Okay, baik. Seterusnya, perlu buat konten, perlu buat live, perlu buat TikTok. Tak perlu. Kecuali kalau awak pandai buat live, buat TikTok, nak tarik lebih ramai lagi ahli join rangkaian awak, itu boleh, tak ada masalah. Okay, tapi kalau tak pandai pun tak apa, ya share link kepada kawan-kawan awak ni, adik-beradik awak ni, so dia boleh tengok. Itulah yang kita buat kira-kira tu kan. 10 orang pun dah okey sangat dah. 10 orang pun dah okey sangat dah. Boleh simpan stok? Tak perlu. Kecuali stok yang awak nak makan. Nak guna sendiri. Yang itu awak kena simpan lah. Tapi tak payah beli banyak. Beli bulan depan, bulan ni sebotol, bulan depan sebotol. Macam tu saja. Tak payah nak beli banyak-banyak. Tapi kalau nak bagi, ada orang yang jenis suka kan, kena ajak dia tapi aku kena bagi dia test dulu produk. Ada juga jenis macam tu kan. Mungkin baru dia just best lah produk Mat sebelum ni, baru dia berminat nak join. Ada juga orang yang banyak modal, boleh beli lebih sikit, lepas tu bagi. So bila dia berminat, aku best lah produk Mat sebelum ni, so barulah ajak join ahli. Ada juga orang macam tu. So okey, tak ada masalah. Tapi kalau tak nak beli pun, tak nak simpan stok pun tak ada masalah. Beli setiap bulan untuk awak guna sendiri. Kita ada 20 produk. Pilih je mana-mana yang awak suka. Okey. Ada lagi soalan, macam mana kalau ahli dalam rangkaian kita tak buat belian? Tak buat belian. Okey. So first, secara direct jawapannya adalah jika ahli bawah awak tak buat belian, maka income awak tak besar lah. Okay, income awak, contohlah semua tak ada belian dalam rangkaian awak. So maknanya bonus tu, income tu dia hanya datang daripada belian awak sendiri. Ingat ya, itu secara direct. Tapi kena ingat, business produk Mat sebelum ni dah 10 tahun dalam pasaran. Produk Mat sebelum sangat berkualiti. Alhamdulillah, ada KKM, ada halal. Harga murah. Harga murah saja. Paling murah RM2.5. RM RM2.5. Apa ni? Kunyit. Garam kunyit. Kunyit. Garam. RM2.5 saja. Nampak tak? Ataupun kopi, ataupun kacang. Dia murah-murah saja. So memang mampu beli produk macam dia, bukan produk yang mahal-mahal beratus ringgit ke beribu ringgit, tak. Kita murah-murah saja sebab kita memang jadikan nak semua orang boleh beli produk, and then dalam masa sama
boleh bina income. Kita nak ke arah tu. Semua ahli maths blue, yang ni income dia 1,000, yang ni 2,000. So produk biasa. Kalau nak compare dengan dekat luar, dekat kedai runcit ke, dekat Shopee, TikTok lain pun sama je. Produk kita standard sahaja harga. And then insya-Allah produk Max Blue sangat tinggi repeat order. Kalau produk Max Blue ni tak tinggi repeat order, tak akan sampai jualan Habatus Sauda 2.5 juta. Ataupun minyak angin tu pun dah lebih 700,000 botol. Nampak tak repeat order yang sangat tinggi. So saya memang confident produk Max Blue ni memang sangat bagus. Memang sangat bagus. So memang dah ada bukti. Tak yakin lagi bukti tentang khasiat bukti produk Max Blue ni bagus, awak boleh pergi tengok dekat TikTok, dekat Shopee, tengok review, tengok orang review, tengok orang komen. Dekat sana pun dah berpuluh-puluh ribu jualan dekat sana. Tapi kita syarikat nak tolong lebih ramai orang untuk jana income dengan cara yang lebih mudah. Sebab syarikat tahu tak semua orang mampu buat video, tak semua orang mampu buat live kan. Tak semua orang pandai nak set up Shopee kan. Dia susah benda tu. So kita permudahkan supaya ramai orang boleh bina income dan dengan kos RM35 sahaja seumur hidup. So semua orang layak, semua orang boleh, mampu nak bina income. Nampak tak? Okey, baik. Ada lagi soalan? Saya cek okey, dah habis. So, video kelima saya pun dah habis, saya present pun dah habis. Alhamdulillah, terima kasih yang tengok, yang baca, yang faham sampai habis kelima-lima video, insya-Allah. So jangan lepaskan peluang, jangan lewatkan peluang ini. So daftar sekarang ataupun join sekarang grup. Dia ada dekat bawah tu ada button group support. So awak boleh join group support tu. Tengok dalam grup WhatsApp kita ni ahli-ahli aktif yang ada dalam tu. Boleh tanya dia orang kan. Baik. So terima kasih sekali lagi. Saya doakan awak join Business Max Blue and then laksanakan tugasan 3 jenis tugasan tersebut and then sehingga rangkaian awak berkembang and then income awak pun bertambah, memberi kelegaan, memberi kenikmatan apabila income ataupun rezeki awak bertambah pada masa akan datang. Okey, baik. Sampai sini saja. Assalamualaikum. Terima kasih semua.